Seluruh Perancis kini dalam keadaan gempar. Paris, Lyon, Marseille. Di seluruh Perancis, orang ramai menyerbu kedai-kedai seperti orang gila. Stok sudah habis, semuanya sudah dijual. Bila stok baru akan sampai, saya perlukannya sekarang juga. Inilah produk yang dinantikan oleh semua, sehinggakan chef-chef bertaraf Michelin di Perancis pun sanggup beratur menunggunya. Media Perancis menjadikannya tajuk utama berita setiap hari. Tradisi kita dicabar oleh produk Malaysia. Warisan budaya keju Perancis yang diiktiraf UNESCO digegarkan sekelip mata oleh produk dari Malaysia. Apakah sebenarnya identiti produk Malaysia yang begitu hebat ini? Sebentar lagi, identiti yang mengejutkan itu akan didedahkan. Saya terjaga dari tidur pada pukul 3 pagi akibat bunyi deringan telefon. Panggilan itu daripada ayah saya. Suaranya kedengaran begitu putus asa. Satu nada yang tidak pernah saya dengar sepanjang hidup saya. "Clementine, balik segera. Ada masalah besar." Tarikh itu adalah 15 Julai 2014, hari bermulanya gelombang haba paling teruk dalam sejarah Perancis. Saya terus memandu laju dari Paris menuju ke Bonaire. Perjalanan yang biasanya mengambil masa 2 jam, hari itu saya tiba dalam masa 1 jam setengah sahaja. Setibanya di rumah, perkara pertama yang saya sedari ialah bau aneh yang datang dari bilik simpanan bawah tanah. Ayah sedang terduduk di hadapan pintu bilik simpanan sambil memegang kepalanya. "Ayah, apa yang dah berlaku?" "Sistem kawalan suhu bilik simpanan rosak sepenuhnya. Akibat gelombang haba malam semalam, bekalan elektrik menjadi tidak stabil. Sebaik sahaja saya melangkah masuk ke dalam bilik simpanan itu, saya terdiam. Kesemua keju Roquefort yang telah kami peram dengan teliti selama 3 bulan telah rosak. Keju Comté dan Camembert juga mengalami nasib yang sama. Suhu yang meningkat menyebabkan kulat membiak secara tidak normal." "Berapa banyak kerugian kita?" "Kira-kira 50,000 euro. Itu hampir keseluruhan stok yang kita ada." 50,000 euro, jumlah yang sangat besar, dan itu bukan sekadar kos bahan mentah, tetapi hasil kerja keras dan kepakaran selama 3 bulan yang terkandung dalam produk siap. "Oh, saya Clementine Marcel. Saya bekerja sebagai sommelier di sebuah restoran Michelin di Paris dan saya dilahirkan serta dibesarkan di Beaune, dalam wilayah Burgundy. Keluarga kami telah meneruskan perusahaan keju selama 3 generasi, bermula dari datuk saya, kemudian ayah saya, Auguste, dan sekarang, giliran saya pula. Bank menolak permohonan lanjutan pinjaman kita. Kalau kita tak dapat bayar bulan ni, ayah tidak dapat meneruskan kata-katanya. Perusahaan keju keluarga Marcel yang telah bertahan selama 3 generasi kini diambang penutupan. Malam itu, saya tidak dapat melelapkan mata. Bagaimana kami boleh mengatasi krisis ini? Jelas sekali kaedah penyimpanan tradisional tidak lagi mampu menangani perubahan iklim seperti ini. Tetapi, saya tidak nampak jalan penyelesaiannya. Ayah saya sudah berusia lebih 60 tahun, terlalu konservatif untuk mencuba sesuatu yang baru. Saya pula, kerana sibuk bekerja di Paris, masih kurang mahir dalam teknik pembuatan keju keluarga. Sebulan kemudian, Festival Wine Beaune diadakan. Biasanya, keju kami akan turut dipamerkan, tetapi kali ini, ia mustahil. Namun, sebagai seorang sommelier, saya tetap perlu hadir. Di festival itu, saya sedang menguji wine seperti biasa. Tiba-tiba, seorang lelaki dari Asia menghampiri saya. "Selamat sejahtera, nama saya Ahmad bin Ismail. Saya seorang pengimport wine dari Malaysia." "Selamat sejahtera. Saya Clementine Marcel." "Keluarga Marcel? Adakah keluarga Marcel yang terkenal dengan keju tu?" Saya memang bercadang nak hubungi pihak puan untuk mengeksport keju ke Malaysia. Hati saya tiba-tiba terasa berat. Bagaimana harus saya jelaskan bahawa kami tiada keju untuk dieksport? "Maafkan saya. Kami sedang menghadapi sedikit kesukaran sekarang." Encik Ahmad melihat riak wajah saya dan bertanya dengan berhati-hati. "Adakah ia berkaitan dengan masalah bilik simpanan? Saya dengar banyak pengusaha menghadapi masalah akibat gelombang haba baru-baru ini." "Ya. Kawalan suhu yang tidak berfungsi dengan baik menyebabkan kami kehilangan hampir semua stok." Kemudian dia berkata sesuatu yang tidak dijangka. "Kalau begitu, apa kata puan cuba gunakan peti sejuk tempoyak?" "Peti sejuk tempoyak?" "Ya.
Di Malaysia, ada peti sejuk yang direka khas untuk menyimpan tempoyak. Tidak seperti peti sejuk biasa, ia boleh mengawal suhu dan kelembapan dengan sangat tepat untuk setiap ruang yang berbeza. Saya terpinga-pinga. Saya tidak tahu apa itu tempoyak, apatah lagi hendak menyimpan keju di dalam peti sejuk untuk menyimpannya. Adakah ia masuk akal? Peti sejuk tempoyak juga digunakan untuk menyimpan wain. Terutamanya wain Perancis, ia boleh disimpan dengan sempurna. Betul ke? Saya sudah 7 tahun tinggal di Perancis dan ini adalah kaedah yang sudah terkenal di kalangan peminat wain Malaysia. Wain Burgundy pun dapat disimpan dengan sempurna. Mendengar penjelasan Encik Ahmad, saya mula berasa ingin tahu, tetapi pada masa yang sama, saya ragu-ragu. Bolehkah peti sejuk tempoyak dari Asia ini benar-benar menyimpan keju dan wain Perancis dengan baik? Mahukah puan melihatnya sendiri? Saya ada pejabat di Lyon dan saya ada memasang 1 unit peti sejuk tempoyak di sana. Walaupun ia satu cadangan yang tiba-tiba, saya tiada pilihan lain. Jelas sekali kaedah tradisional tidak lagi mampu menangani perubahan iklim ini. Dan riak wajah Encik Ahmad yang serius meyakinkan saya bahawa dia tidak bergurau. Apabila saya pulang ke rumah dan memberitahu keluarga saya tentang cadangan Encik Ahmad, keadaan menjadi tegang. Peti sejuk tempoyak, benda apa tu? Itulah reaksi pertama ayah saya, Augusta. Ia peti sejuk khas dari Malaysia yang dibuat untuk menyimpan sejenis makanan peram yang dipanggil tempoyak. Suhunya boleh ditetapkan berbeza untuk setiap ruang. Tidak. Ayah mengangkat tangannya, membantah sekeras-kerasnya. Keluarga kita ada cara tradisional yang telah kita pertahankan selama lebih 100 tahun dan sekarang kau nak guna mesin pelik dari Asia, apa kita nak jawab pada nenek moyang kita? Ibu mentua saya, Madeline, juga menentang hebat. Clementine, sedarlah sikit. Kau fikir orang Asia boleh faham keistimewaan keju Perancis? Aku tak pernah dengar pun pasal tempoyak tu. Tapi ibu, dalam keadaan sekarang, walaupun keadaan sukar, kita tak boleh buang identiti kita. Lebih baik kita tutup perniagaan ini. Hanya suami saya, Bastien, yang memberikan reaksi yang sedikit berbeza, tapi cuba fikirkan, dah terbukti cara kita selama ni tak mampu tangani perubahan iklim. Sekurang-kurangnya, tak salah kalau kita periksa dulu, kan? Bastien, kau pun cakap macam tu? Madeleine meninggikan suaranya. Saya cuma fikir secara praktikal. Lebih baik daripada kita bankrupt, kan? Ayah mengeluh panjang. Clementine, ayah rasa fikiran kau dah jadi pelik sejak kerja di Paris. Kita orang Perancis. Kita kena buat cara Perancis. Tapi ayah, cara Perancislah yang menyebabkan kita jadi begini, kan? Itu bencana alam yang tak dapat dielakkan. Gelombang haba macam ni akan datang lagi. Perubahan iklim akan terus berlaku. Saya memujuk dengan bersungguh-sungguh. Sekurang-kurangnya, jom kita pergi tengok sekali saja. Encik Ahmad kata dia boleh tunjukkan di Lyon. Kita tengok saja. Tak boleh. Mana perginya maruah keluarga Marcel? Bolehkah maruah tu bayar hutang kita? Wajah ayah serta-merta berubah tegang. Saya menyesal kerana terlalu berterus terang, tetapi itulah hakikatnya. Sekali saja. Tolonglah, kita pergi tengok sekali saja. Kalau tak suka, kita lupakan saja. Madeline bangun dengan marah. Aku bantah sekeras-kerasnya. Aku takkan biarkan keju kita dirosakkan oleh benda macam tu. Tetapi Bastien menyokong saya. Takkanlah kita nak halang dia daripada pergi tengok saja? Kalau betul-betul pelik, kita boleh tolak masa tu juga. Akhirnya, ayah bersuara dengan berat. Baiklah, tapi ingat, kita pergi tengok saja. Dan kalau ada apa-apa yang pelik, kita terus balik. Maka, perjalanan ke Lyon pun dirancang. Tetapi tembok di dalam hati keluarga saya masih terasa tinggi. Terutamanya tentangan daripada Madeline yang paling kuat. Kemudian baru saya tahu, beliau berasal dari keluarga yang terkenal sebagai penyokong kuat cara tradisional. Jadi reaksinya lebih sensitif. 2 hari kemudian, kami bertolak ke Lyon. Suasana di dalam kereta sangat tegang. Ayah tidak henti-henti mengeluh dan Madeline langsung tidak bercakap. Setibanya di Lyon dan bertemu dengan Encik Ahmad, beliau menyambut kami dengan sangat mesra. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi datang dari jauh.
Encik Ahmad membawa kami ke sebuah pejabat di kawasan yang mempunyai komuniti Malaysia yang kecil. Papan tanda bertulisan Jawi dan bau masakan Melayu yang asing bagi kami. Inilah pejabat saya. Dan ini peti sejuk tempoyak. Di dalam pejabat itu, terdapat sebuah peti sejuk yang besar dan berwarna hitam. Rupa bentuknya kelihatan seperti peti sejuk biasa. Ini ke peti sejuk tempoyak? Ayah bertanya dengan curiga. Ya. Tapi ia sama sekali berbeza daripada peti sejuk biasa. Sila lihat. Encik Ahmad membuka pintu peti sejuk itu. Di dalamnya, ia terbahagi kepada beberapa ruang. Bahagian atas boleh dilaraskan dari +1 hingga +5 darjah Celsius, bahagian tengah dari 1 hingga +3 darjah Celsius dan bahagian bawah dari -2 hingga +1 darjah Celsius. Suhu setiap ruang boleh dikawal secara berasingan. Secara berasingan? Ya, dan kelembapannya juga boleh dikawal secara berasingan untuk setiap ruang. Lihat sini, Encik Ahmad menunjukkan panel kawalan. Skrin sentuh itu memaparkan suhu dan kelembapan setiap ruang dalam masa nyata. Setiap jenis keju mempunyai suhu penyimpanan optimum yang berbeza, kan? Camembert sesuai pada 3 hingga 5 darjah, Roquefort pada 2 hingga 4 darjah dan Comté pada 6 hingga 8 darjah. Mata ayah saya sedikit membesar. Dia menyedari bahawa Encik Ahmad tahu banyak tentang keju. Dengan peti sejuk ini, setiap keju boleh disimpan pada suhu optimumnya. Dan lihat ini. Beliau mengeluarkan beberapa botol wain dari peti sejuk. Ini wain Burgundy. Sudah disimpan selama 6 bulan di dalam peti sejuk ini. Bastien menunjukkan minat. Bagaimana keadaan wain itu? Cuba tuan rasa sendiri. Encik Ahmad membuka sebotol wain Chateauneuf du Pape dan menuangkannya ke dalam gelas. Ayah saya menghidunya dengan berhati-hati sebelum minum seteguk. Ini. Keadaannya sangat baik. Perubahan suhu yang minimum membuatkan wain tidak stres. Getarannya juga diminimumkan. Madeline juga mula menunjukkan sedikit minat. Tapi, betulkah ini peti sejuk untuk menyimpan tempoyak? Ya. Tempoyak adalah makanan yang diperam, jadi kawalan suhu dan kelembapan sangat penting. Kalau terlalu panas, ia akan terlebih peram. Kalau terlalu sejuk, proses penapaian akan terhenti. Prinsipnya sama seperti keju. Encik Ahmad mengeluarkan sedikit tempoyak dan menunjukkannya kepada kami. Ia adalah pes berwarna kekuningan dan baunya tidaklah sekuat yang saya sangkakan. Tempoyak juga ada beratus-ratus jenis. Setiap satunya mempunyai syarat penapaian yang berbeza, jadi ia perlu disimpan di ruang yang berasingan seperti ini. Apa maksudnya syarat penapaian yang berbeza? Ada yang perlu masak cepat, ada yang perlu diperam perlahan-lahan. Sama seperti keju. Pada ketika itu, riak wajah ayah saya sedikit berubah. Dia seolah-olah mula faham bahawa tempoyak dan keju mempunyai prinsip yang sama. Tapi, apa jaminan yang peti sejuk ini benar-benar boleh mengawal dengan tepat? Sila lihat data ini. Encik Ahmad membuka sebuah aplikasi pada telefon pintarnya. Perubahan suhu dan kelembapan setiap ruang dipaparkan dalam bentuk graf masa nyata. Sisihan suhu dikekalkan dalam lingkungan +-05 darjah Celsius. Kelembapan pula dalam lingkungan +N92%. Ini adalah tahap ketepatan yang sangat menakjubkan. Bilik simpanan yang kami gunakan selama ini mempunyai sisihan +N2 darjah Celsius sebagai perkara biasa. Tiba-tiba Encik Ahmad melihat jamnya dan berkata, "Oh, nampaknya hari ini tuan-puan berpeluang bertemu dengan seseorang yang istimewa. Seorang chef Perancis kenalan saya akan datang sebentar lagi." Chef Perancis? Ya. Jean-Pierre Valentin. Pernah dengar nama itu? Ayah dan Bastien terkejut serentak. MOF Jean-Pierre Valentin? MOF adalah singkatan untuk Meilleur Ouvrier de France, gelaran yang hanya diberikan kepada tukang terbaik di Perancis. Menerima gelaran MOF dalam bidang kulinari adalah satu pencapaian yang luar biasa. Ya, betul, beliau mengendalikan sebuah restoran 3 bintang Michelin di Lyon. Tidak lama kemudian, Chef Jean-Pierre Valentin benar-benar muncul. Beliau seorang lelaki pertengahan 50 keropaan yang kemas. Selamat sejahtera. Encik Ahmad ada beritahu saya bahawa pakar keju akan datang hari ini. Selamat sejahtera. Saya Auguste dari keluarga Marcel. Keluarga Marcel? Tuan sangat terkenal.
Saya pernah beberapa kali memesan keju dari tuan untuk restoran saya. Kualitinya sangat cemerlang. Ayah saya kelihatan gembira semasa bertukar-tukar sapa. Tetapi kemudian, Chef Jean-Pierre berkata sesuatu yang tidak dijangka. Tuan datang untuk melihat peti sejuk tempoyak ke? Ya. Tapi bagaimana Chef tahu? Saya sudah menggunakannya selama 7 tahun. Seketika, semua orang terdiam. Seorang chef MOF telah menggunakan peti sejuk tempoyak selama 7 tahun. Betul ke? Ya. Pada mulanya, saya juga ragu-ragu. Tapi sekarang, saya tidak boleh hidup tanpanya. Chef Jean-Pierre mula menerangkan dengan terperinci, terutamanya untuk menyimpan truffle. Ia sangat sempurna, aroma truffle akan hilang jika suhu dan kelembapan tersilap sedikit pun. Tetapi di dalam peti sejuk tempoyak ini, aromanya kekal selama 3 minggu. 3 minggu? Ya. Di dalam peti sejuk biasa, aromanya akan berkurangan separuh dalam masa 2 hari. Ini adalah perbezaan yang sangat menakjubkan. Begitu juga dengan foie gras. Foie gras yang diperam di dalam peti sejuk tempoyak mempunyai tekstur yang sama sekali berbeza, lebih lembut dan rasanya lebih mendalam. Ayah saya bertanya dengan berhati-hati, adakah chef-chef Perancis yang lain juga menggunakan alat ini? Di restoran-restoran bertaraf Michelin, agak ramai yang gunakannya, cuma mereka tidak menghebahkannya. Mungkin kerana maruah Perancis, Chef Jean-Pierre berkata sambil tersenyum. Saya pun pada mulanya rasa malu. Seorang chef terbaik Perancis menggunakan peti sejuk dari Asia, tetapi hasilnya membuktikan segalanya. Apakah kelebihannya secara spesifik? Bastien bertanya ingin tahu. Pertama, ketepatannya, suhunya sangat jitu. Kedua, kawalan kelembapan. Kelembapan sangat penting semasa memeram keju atau daging dan peti sejuk ini dapat mengekalkannya dengan sangat tepat. Ketiga, pengurusan bau. Setiap ruang terasing sepenuhnya, jadi bau bahan makanan lain tidak akan bercampur. Ini adalah ciri yang sangat penting untuk penyimpanan keju. Setiap keju mempunyai aroma yang berbeza dan tidak sepatutnya saling mempengaruhi. Dan yang terakhir, kestabilannya. Saya sudah guna selama 7 tahun dan tidak pernah rosak sekalipun. Perkhidmatan selepas jualan juga sangat pantas. Mendengar testimoni Chef Jean-Pierre, keyakinan saya semakin bertambah. Jika seorang chef terbaik Perancis telah menggunakannya dengan puas hati selama 7 tahun, pasti ada sesuatu yang istimewa padanya. Pernahkah chef cuba menyimpan keju di dalamnya? Sudah tentu. Semua keju di dalam cheese platter restoran saya diperam di dalam peti sejuk tempoyak. Pelanggan sangat menyukainya. Riak wajah ayah saya menjadi semakin serius. Dia tidak mungkin dapat menafikan testimoni seorang chef bertaraf dunia. Dalam perjalanan pulang, suasana di kalangan keluarga saya telah banyak berubah. Testimoni Chef Jean-Pierre nampaknya memberikan impak yang besar. Tapi, adakah ia benar-benar berkesan untuk keju kita? Ayah saya bergumam. Apa kata kita cuba uji dulu? Saya mencadangkan dengan berhati-hati. Uji bagaimana? Kita mulakan dengan kuantiti yang kecil dulu. Encik Ahmad kata dia boleh pinjamkan 1 unit. Bastien menyokong, itu idea yang bagus. Dalam keadaan sekarang, apa lagi yang kita boleh rugi? Akhirnya seminggu kemudian, sebuah peti sejuk tempoyak tiba di rumah kami. Encik Ahmad datang sendiri untuk membantu pemasangannya. Ruang ini untuk Camembert kita tetapkan pada suhu 3 darjah Celsius dan kelembapan 80%. Ruang ini untuk Roquefort suhu 2 darjah dan kelembapan 90%. Dan ruang ini untuk Comté suhu 7 darjah dan kelembapan 70%. Beliau menetapkan setiap ruang mengikut keadaan optimum untuk setiap jenis keju. Perubahan suhu dan kelembapan boleh dipantau dalam masa nyata melalui aplikasi ini. Encik Ahmad mengajar saya cara menggunakan aplikasi telefon pintar. Jika ada sebarang masalah, pemberitahuan akan dihantar serta-merta. Data juga akan disimpan secara automatik. Selepas pemasangan selesai dan Encik Ahmad pulang, saya mencadangkan kepada ayah, bolehkah kita uji dengan keju yang kecil? Tapi kalau orang lain tahu, kita buat secara rahsia. Selepas lihat hasilnya, baru kita buat keputusan. Belum terlambat lagi. Maka, eksperimen rahsia kami pun bermula. Kami membuat 6 ketul keju Camembert
3 daripadanya diletakkan di dalam bilik simpanan lama dan 3 lagi di dalam peti sejuk tempoyak. Pada minggu pertama, tiada perbezaan yang ketara. Tetapi bermula dari minggu kedua, perbezaan mula kelihatan. Ayah, tengok ni. Permukaan camembert yang diperam di dalam peti sejuk tempoyak berubah menjadi putih dengan lebih sekata. Ini menunjukkan kulat tumbuh dengan lebih seragam. Memang berbeza. Ayah terpaksa mengakuinya. Selepas 3 minggu, perbezaannya menjadi lebih jelas. Keju di bilik simpanan lama mempunyai bahagian yang terlebih masak atau kurang masak, tetapi keju di dalam peti sejuk tempoyak masak dengan sangat sekata. Kita rasa, nak, ayah memotong kedua-dua keju untuk dibandingkan. Saya sendiri dapat merasakan perbezaan yang ketara. Keju yang diperam di dalam peti sejuk tempoyak lebih lembut dan rasanya lebih kaya. Ini memang berbeza, kata ayah dengan kagum. Tekstur berkrimnya jauh lebih lembut dan bahagian di bawah kulitnya masak dengan sempurna. Keju dari bilik simpanan lama seringkali mempunyai bahagian dekat kulit yang terlalu masak atau bahagian tengah yang kurang masak. Saya rasa ini berkat kawalan kelembapan. Kerana ia dikekalkan tepat pada 80%, kulat dapat tumbuh dengan ideal. Malam itu, ayah memanggil saya, Clementine. Ya, ayah. Melihat hasil ini, ayah rasa ayah terlalu berdegil. Ayah, tradisi memang penting, tapi kalau ada cara yang boleh menghasilkan keputusan yang lebih baik, kita patut menerimanya, kan? Hati ayah saya mula berubah. Tapi ada satu lagi perkara yang ayah nak sahkan. Apa dia? Mari kita uji Roquefort dan Comté juga. Kalau keputusannya benar-benar meyakinkan, barulah kita gunakannya secara menyeluruh. Keesokan harinya, ujian untuk Roquefort dan Comté pun dimulakan. Kami menetapkan suhu dan kelembapan yang optimum untuk setiap keju dan semua proses ini kami rahsiakan daripada ahli keluarga yang lain. Terutamanya daripada Madeline, kerana jika beliau tahu, pasti akan timbul satu lagi pertikaian. Sebulan kemudian, keputusan ujian itu sangat menakjubkan. Terutamanya perubahan pada keju Roquefort yang sangat drastik. Roquefort terkenal dengan kulat birunya dan syarat untuk kulat ini tumbuh sangatlah rumit. Jika suhu dan kelembapan tersilap sedikit, kulat akan tumbuh tidak sekata. Tetapi Roquefort yang diperam di dalam peti sejuk tempoyak mempunyai taburan kulat biru yang sangat seragam. Ia kelihatan seperti sebuah karya seni. Saya mesti tunjukkan pada ayah. Malam itu saya menunjukkan semua keputusan ujian kepada ayah saya. Apa ni? Ini hasil ujian perbandingan selama sebulan. Wajah ayah menjadi semakin serius. Ketiga-tiga jenis keju yang diperam di dalam peti sejuk tempoyak jelas menunjukkan kualiti yang lebih baik. Cuba rasa sendiri. Kami mulakan dengan Camembert. Kami merasai keju dari bilik simpanan lama dan peti sejuk tempoyak secara berselang-seli. Ayah terus merasainya tanpa berkata apa-apa. Riak wajahnya beransur-ansur berubah menjadi terkejut. Betul ke ini dibuat dengan resipi yang sama? Ya. Susu yang sama, kultur yang sama, proses yang sama, yang berbeza hanyalah persekitaran penyimpanannya. Seterusnya, kami merasai Roquefort. Bagaimana rasanya boleh jadi macam ni? Roquefort yang diperam di dalam peti sejuk tempoyak mempunyai keseimbangan rasa masin dan manis yang sempurna. Aroma kulatnya juga lebih lembut dan mendalam. Apabila kami merasai Comté, mata ayah terbuka luas. Aroma kekacang ni. Saya dah buat keju lebih 50 tahun tapi ini kali pertama saya hidu aroma macam ni. Comté mempunyai ciri khas aroma kekacang semasa proses pemeraman dan Comté yang diperam di dalam peti sejuk tempoyak mempunyai aroma yang sangat pekat dan kompleks. Saya rasa kerana kelembapan dikekalkan dengan tepat, permukaan keju tidak kering tetapi pada masa yang sama, kelembapan berlebihan dapat disingkirkan dengan baik. Ayah terdiam untuk seketika. Kemudian, dia tiba-tiba bertanya, "Berapa harga peti sejuk ni?" "Kalau sewa, kira-kira €200 sebulan. Kalau beli, dalam €3,000. €3,000 bukanlah jumlah yang kecil, tetapi jika dibandingkan dengan kerugian yang kami alami. Tapi, kau pasti ke? Ini bukan kebetulan?" "Ayah, tengok data ni." Saya menunjukkan aplikasi telefon pintar.
graf perubahan suhu dan kelembapan selama sebulan terpapar. Sisihan suhu dalam lingkungan 0.3 darjah, sisihan kelembapan dalam lingkungan 1%. Bilik simpanan lama kita sisihannya boleh sampai 2 hingga 3 darjah, kan? Jadi, kerana ia diperam dalam persekitaran yang begitu tepat, kualitinya menjadi lebih baik. Ya, betul. Ayah mengeluh panjang. Clementine. Ayah minta maaf. Kenapa? Masa kau mula-mula cakap pasal benda ni, ayah menentang habis-habisan. Ayah cuma ikut kepala sendiri. Sebenarnya, ayah pun tahu cara lama kita ada hadnya, tapi ayah tak nak mengakuinya. Suara ayah kedengaran sebab. Ayah takut ayah seolah-olah mengabaikan tradisi yang dibina oleh datuk dan moyang kita, tapi sekarang ayah faham. Tradisi yang sebenar bukanlah berdegil dengan cara lama, tetapi sentiasa berusaha untuk menghasilkan keju yang lebih baik. Malam itu, ayah membuat keputusan untuk membeli peti sejuk tempoyak. Seminggu kemudian, 3 lagi unit peti sejuk tempoyak tiba. Kami memutuskan untuk menyusun semula bilik simpanan kami sepenuhnya. Encik Ahmad datang bersama jurutera pakar untuk membantu pemasangan. Ruang ini kita jadikan khas untuk Camembert dan Brie. Suhu 3 hingga 4 darjah, kelembapan 80 hingga 85%. Sebelah sini pula, ruang untuk Roquefort dan keju biru lain. Suhu 2 hingga 3 darjah, kelembapan 90 hingga 95%. Dan ruang ini untuk keju keras seperti Comté dan Gruyère. Suhu 6 hingga 8 darjah, kelembapan 70 hingga 75%. Ruang terakhir kami jadikan bilik simpanan wain. Wain juga mempunyai suhu optimum yang berbeza mengikut jenis, jadi tuan boleh simpan mengikut ruang yang berbeza. Selepas pemasangan selesai, bilik simpanan kami kelihatan sama sekali berbeza. Setiap peti sejuk mempunyai paparan digital yang menunjukkan suhu dan kelembapan dalam masa nyata. Wah, canggih betul, kata Bastien dengan kagum. Pekerja-pekerja kami pada mulanya terkejut, tetapi mereka cepat menyesuaikan diri. Terutamanya kerana kawalan suhu boleh dilakukan dengan satu sentuhan, mereka berkata ia jauh lebih mudah. Clementine, ini memang hebat. Boleh periksa dari telefon pintar pula tu, kata seorang pekerja Luke dengan teruja. Kita boleh pantau keadaan bilik simpanan dari rumah. Kalau ada masalah, pemberitahuan akan dihantar terus. Seminggu kemudian, kesannya mula kelihatan, proses pemeraman keju menjadi jauh lebih seragam. Kadar pembaziran dah menurun dengan ketara, kata ayah dengan puas hati. Sebelum ini, kami terpaksa membuang kira-kira 10% semasa proses pemeraman, tetapi sekarang ia kurang daripada 3%. Dan tempoh pemeraman juga menjadi lebih mudah diramal. Dahulu, tempohnya tidak menentu bergantung pada cuaca atau musim, tetapi sekarang kami boleh merancang dengan tepat. Sebulan kemudian, satu perkara yang luar biasa berlaku. Sebuah restoran di Paris yang menjadi pelanggan kami menghubungi kami. Kualiti keju Marcel tiba-tiba menjadi lebih baik. Ada apa-apa yang berubah ke? Chef restoran itu sendiri yang menelefon untuk bertanya. Terutamanya tekstur Camembert, ia sangat sempurna. Bagaimana tuan melakukannya? Ayah tidak memberikan penjelasan terperinci, hanya mengatakan bahawa kami telah menambah baik kaedah penyimpanan. Kalau begitu, bolehkah kami tambah pesanan? Saya nak cadangkan kepada restoran lain juga. Sudah lama kami tidak menerima permintaan untuk menambah pesanan. Selepas itu, panggilan yang serupa datang dari tempat-tempat lain. Rasa Roquefort Marcel jauh lebih mendalam berbanding dulu. Aroma kekacang Comté sangat luar biasa. Dalam sebulan, jumlah pesanan kami meningkat sebanyak 30%. Ini memang luar biasa. Bastien bersorak gembira. Kita kena tingkatkan pengeluaran, kata ayah, penuh semangat. Tetapi yang paling menggembirakan ialah reaksi para pekerja. Sekarang kerja jadi lebih mudah. Tak perlu risau pasal suhu lagi. Kualiti yang konsisten mengurangkan stres kami. Kepuasan kerja mereka meningkat dengan ketara. Apabila Encik Ahmad datang untuk pemeriksaan selepas sebulan, ayah saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Terima kasih kepada Encik Ahmad, keluarga kami telah menemui lembaran baru. Terima kasih banyak-banyak. Saya gembira dapat membantu, tapi bolehkah saya perkenalkan teknologi ini kepada orang lain? Sudah tentu.
Teknologi yang baik seperti ini patut diketahui oleh lebih ramai orang. Maka, kami menjadi kisah kejayaan pertama peti sejuk tempoyak di Perancis. Madeleine juga kini telah berubah fikiran sepenuhnya dan dengan bangganya berkata, memang betul kata Clementine. 2 bulan kemudian, mesyuarat bulanan Persatuan Keju Burgundy diadakan. Ayah saya juga ahli persatuan, jadi beliau sentiasa hadir. Topik mesyuarat pada hari itu ialah langkah-langkah menangani perubahan iklim baru-baru ini. Banyak pengusaha keju yang mengalami kerugian akibat gelombang haba. Sila laporkan anggaran kerugian setiap orang pada musim panas ini, kata pengerusi persatuan Henry Dupont. Kami rugi kira-kira 40%. Kami pula 30%. Satu persatu melaporkan dan semuanya mengalami kerugian besar. Apabila tiba giliran kami, bagaimana dengan keluarga Marcel? Kami sebaliknya, jualan meningkat 30%. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Meningkat? Ya. Sejak gelombang haba, pesanan kami semakin banyak. Bagaimana boleh jadi macam tu? Pengusaha keju yang lain kelihatan hairan. Adakah tuan menukar cara penyimpanan? Tanya salah seorang ahli. Ayah teragak-agak seketika sebelum menjawab. Ya, kami telah memperkenalkan teknologi penyimpanan yang baru. Teknologi apa? Teknologi peti sejuk tempoyak dari Malaysia. Seketika bilik mesyuarat menjadi riuh. Peti sejuk tempoyak? Maksud tuan menggunakan teknologi Asia? Reaksi bercampur baur. Ada yang menunjukkan minat, tetapi ada juga yang kelihatan tidak senang. Apakah kebaikannya secara spesifik? Seorang pengusaha keju muda, Mark, menunjukkan minat. Ia boleh mengawal suhu dan kelembapan dengan sangat tepat dan boleh ditetapkan secara berbeza untuk setiap ruang. Ayah menerangkan dengan terperinci. Hasilnya, kualiti keju menjadi jauh lebih seragam. Kadar pembaziran juga menurun dengan banyak. Tetapi, bukankah itu bermakna kita meninggalkan cara tradisional Perancis? Pierre, seorang ahli yang konservatif, menyuarakan bantahan. Saya rasa ini bukan meninggalkan tradisi, tetapi memajukannya, jawab ayah dengan tenang. Nenek moyang kita juga pasti menggunakan teknologi terbaik pada zaman mereka. Begitu juga sekarang, bukankah kita patut menggunakan teknologi terbaik yang ada? Selepas mesyuarat, beberapa pengusaha keju muda menghubungi ayah secara peribadi. Bolehkah tuan beritahu di mana kami boleh dapatkan peti sejuk tempoyak itu? Bolehkah kami datang melawat untuk melihatnya sendiri? Seminggu kemudian, Mark dan 2 lagi pengusaha muda datang ke bengkel kami. Wah, canggihnya. Mereka semua kagum melihat peti sejuk tempoyak itu secara langsung. Suhunya dikekalkan dengan sangat tepat. Kelembapannya juga. Saya tak pernah lihat ketepatan seperti ini. Kami juga menyediakan sesi merasa keju, membandingkan keju yang diperam di dalam peti sejuk tempoyak dengan yang dibuat secara tradisional. Rasanya memang berbeza. Teksturnya juga jauh lebih lembut. Mereka juga dapat merasakan perbezaannya dengan jelas. Sebulan kemudian, saya terdengar berita bahawa Mark telah mula menggunakan peti sejuk tempoyak. Kemudian, syarikat lain dan syarikat lain lagi. Berita itu mula tersebar dari mulut ke mulut. Tetapi pada masa yang sama, ada juga tentangan. Bukankah kita akan kehilangan identiti keju Perancis? Tidakkah memalukan bergantung pada teknologi Asia? Akhbar tempatan juga menyiarkan artikel mengenainya. Industri keju Burgundy berkonflik mengenai penggunaan teknologi Malaysia. Pendapat pro dan kontra sangat sengit. Tetapi 3 bulan kemudian, satu peristiwa penting berlaku. Keju kami memenangi pingat emas di pertandingan keju terbesar Perancis, Concours General Agricole. Keju Roquefort keluarga Marcel memenangi pingat emas kerana pemeraman yang sempurna dan rasa yang luar biasa. Apabila berita ini tersebar, suasana berubah sepenuhnya. Bukankah hasil ini sudah membuktikan segalanya? Tidak kira dari mana datangnya teknologi, asalkan ia boleh menghasilkan keju yang baik, itulah yang penting. Suara-suara yang menyokong mula menjadi lebih kuat. Malah Pierre, yang pada mulanya menentang, mula menunjukkan minat dan berkata, nampaknya aku kena kaji juga benda ni. Seminggu selepas memenangi pingat emas di pertandingan itu, satu perkara yang tidak dijangka berlaku. Kami menerima permintaan wawancara daripada akhbar harian terbesar Perancis Le Figaro.
Kami ingin membuat liputan tentang kisah kemenangan pingat emas keju Perancis dengan teknologi Malaysia. Wartawan Sophie Leclerc datang sendiri ke bengkel kami. Apakah sebenarnya peti sejuk tempoyak ini? Ia adalah peti sejuk khas yang dibangunkan di Malaysia untuk menyimpan makanan peram yang dipanggil tempoyak. Ayah menerangkan dengan terperinci. Adakah tempoyak dan keju mempunyai persamaan? Kedua-duanya adalah makanan peram. Dan suhu serta kelembapan sangat penting bagi kedua-duanya. Wartawan itu sangat terkejut melihat peti sejuk tempoyak yang sebenar. Ia boleh dikawal dengan begitu jitu dan boleh mewujudkan keadaan yang berbeza untuk setiap ruang. Ya, jadi kami boleh mewujudkan persekitaran yang optimum untuk setiap jenis keju. Wartawan itu juga merasai keju kami. Rasanya memang berbeza. Sangat berbeza daripada kaedah tradisional. Apakah perbezaannya? Lebih lembut dan rasanya lebih kaya, terutamanya Roquefort ini. Ini kali pertama saya rasa Roquefort yang begitu sempurna. Wawancara itu berlanjutan lebih sejam. Wartawan itu memeriksa semuanya dengan teliti. Bagaimana reaksi pengusaha lain? Pada mulanya, banyak tentangan, tetapi semakin ramai yang mula menunjukkan minat. Apakah rancangan tuan untuk masa depan? Kami ingin membantu lebih ramai pengusaha keju untuk memanfaatkan teknologi ini. Seminggu kemudian, artikel itu diterbitkan, tetapi reaksinya jauh lebih besar daripada yang dijangkakan. Peti sejuk tempoyak Malaysia menyelamatkan tradisi keju Perancis. Ia menjadi tajuk utama di muka depan Le Figaro. Artikel itu bukan sahaja menceritakan kisah kami, tetapi juga memberikan penjelasan terperinci tentang teknologi peti sejuk tempoyak. Teknologi penapaian jitu dari Malaysia menawarkan potensi baru kepada industri keju tradisional Perancis. Selepas artikel itu disiarkan, keadaan menjadi gempar, pendapat pro dan kontra melimpah ruah, inovasi dalam keju Perancis. Ini bukan pengabaian tradisi. Terdapat banyak pendapat yang menyokong, tetapi tentangan juga tidak kurang hebatnya. Di mana maruah Perancis bergantung pada Asia adalah berbahaya, tetapi yang paling penting ialah lonjakan pesanan. Selepas artikel itu disiarkan, pesanan datang mencurah-curah dari seluruh negara. Saya ingin merasai keju yang dibuat dengan peti sejuk tempoyak. Saya ingin membeli keju yang inovatif ini. Dalam seminggu, jumlah pesanan kami meningkat 2 kali ganda. Media lain juga mula menunjukkan minat. Pertembungan inovasi dan tradisi, masa depan baru keju Perancis. Permintaan untuk wawancara televisyen juga masuk. TF1 Sidu mahu kita muncul dalam berita petang mereka, kata ayah dengan hairan. Saya tak sangka ia akan mendapat perhatian sejauh ini. Tetapi saya yakin perhatian ini akan membawa kepada hasil yang baik. Kerana teknologi yang baik akhirnya akan diiktiraf. Ayah, saya rasa ini barulah permulaan. Permulaan apa? Permulaan perubahan di seluruh Perancis. Dan jangkaan saya ternyata benar. Selepas berita di TF1, panggilan datang dari seluruh negara. Seminggu selepas wawancara televisyen, industri keju Perancis terbahagi kepada 2 kem inovasi dan kem tradisi. Pertama, pergerakan kem inovasi menjadi sangat aktif. Golongan pengusaha keju muda menubuhkan sebuah organisasi yang dipanggil Kesatuan Keju Modern Union des Fromages Modernes. Kami memajukan tradisi, bukan membuangnya, kata Mark yang menjadi ketua kesatuan itu dalam satu sidang akhbar. Peti sejuk tempoyak hanyalah satu alat. Yang penting ialah menghasilkan keju yang lebih baik. Tetapi tentangan dari kem tradisi juga tidak kurang hebatnya. Persatuan Pengusaha Keju Perancis mengeluarkan satu kenyataan yang keras. Teknologi dari Asia mengancam identiti keju Perancis. Presiden Persatuan, Jacques Martin, menentang sekeras-kerasnya di media. Adakah masuk akal kita meninggalkan cara yang diwarisi sejak 100-200 tahun lalu dan bergantung pada mesin asing, di mana perginya semangat ketukangan Perancis? Konflik antara kedua-dua pihak semakin meruncing. Malah dalam mesyuarat Persatuan Keju, hampir berlaku pergaduhan. Pengguna peti sejuk tempoyak patut disingkirkan dari persatuan. Apa kau cakap ni? Kenapa nak singkirkan orang yang menghasilkan keju yang lebih baik? Mereka pengkhianat tradisi. Jangan cakap kosong. Mesyuarat itu berakhir dengan huru-hara.
Tetapi pada Oktober 2024, muncul seorang pengantara yang tidak dijangka, Kementerian Pertanian Perancis. Kami akan melaksanakan program pengesahan kualiti keju umum Menteri Pertanian, Marie Durand. Kami akan menganalisis dan membandingkan secara saintifik keju yang menggunakan peti sejuk tempoyak dengan keju cara tradisional untuk mendapatkan hasil yang objektif. Pengumuman ini meredakan sedikit kontroversi. Semua orang menantikan keputusan pengesahan rasmi daripada kerajaan. Program pengesahan itu melibatkan kami bersama 4 lagi syarikat yang menggunakan peti sejuk tempoyak dan 5 syarikat yang berpegang pada cara tradisional. Sila hasilkan keju dengan susu yang sama, kultur yang sama dan proses pembuatan yang sama. Satu-satunya perbezaan adalah cara penyimpanan. Para penyelidik kementerian memberikan syarat yang ketat. Sepanjang tempoh pengesahan selama sebulan, persaingan yang sengit berlaku. Kedua-dua pihak cuba membuktikan bahawa cara mereka lebih unggul. Masa depan industri keju Perancis akan ditentukan kali ini, kata Encik Ahmad yang juga kelihatan gemetar. Semasa proses pengesahan, beberapa fakta menarik telah didedahkan. Kandungan lembapan keju yang menggunakan peti sejuk tempoyak lebih teragih secara seragam. Aktiviti mikrob juga lebih stabil. Dan yang paling penting, sisihan kualiti jauh lebih rendah. Setiap kali data saintifik baru dikeluarkan, keunggulan peti sejuk tempoyak terbukti, tetapi tradisi tidak berputus asa. Secara statistik mungkin begitu, tetapi nilai tradisi tidak boleh diukur dengan angka. Jiwa keju Perancis tidak boleh dicipta oleh mesin. Mereka terus membuat bantahan secara emosi. Tetapi saat yang paling genting tiba, ujian buta, blind test. 20 pakar keju terkemuka Perancis akan merasai dan menilai keju yang dibuat dengan kedua-dua cara tanpa membezakannya. Sila nilai semata-mata berdasarkan rasa dan kualiti tanpa mengetahui cara pembuatannya. Keputusannya sangat mengejutkan. Daripada 20 orang pakar, 18 orang memberikan penilaian yang lebih tinggi kepada keju yang dibuat dengan peti sejuk tempoyak. Lebih lembut dan rasanya lebih kaya. Teksturnya sempurna. Saya tidak pernah mengalami tahap kesempurnaan seperti ini. Penilaian para pakar sangat memberangsangkan, malah Jacques Martin yang mewakili kem tradisi terpaksa mengakuinya. Nampaknya, kita terpaksa menerima keputusan ini, katanya dengan nada kekalahan. Pada November 2024, hari pengumuman kerajaan, Menteri Pertanian mengumumkan keputusan rasmi. Dalam kedua-dua pengesahan saintifik dan penilaian pakar, kaedah peti sejuk tempoyak menunjukkan hasil yang lebih unggul. Oleh itu, kerajaan mengesyorkan teknologi ini sebagai teknologi inovatif untuk kemajuan industri keju Perancis. Pada saat itu, saya berasa sangat terharu. Sesuatu yang tidak dapat saya bayangkan semasa pertama kali bertemu Encik Ahmad telah menjadi kenyataan. Selepas pengumuman syur kerajaan, demam peti sejuk tempoyak mula merebak dari Perancis ke seluruh Eropah. Panggilan pertama datang dari Itali. Persatuan Parmigiano Reggiano telah menghubungi kami, kata Encik Ahmad dengan teruja. Betul ke? Parmigiano Reggiano adalah keju premium terbaik Itali. Minat yang ditunjukkan oleh persatuan mereka adalah satu perkara yang sangat besar. Mereka melihat kes di Perancis dan ingin mengesahkannya sendiri. Seminggu kemudian, delegasi pengusaha keju Itali melawat bengkel kami. Buongiorno. Kami datang dari Itali, kata ketua delegasi, Giuseppe Rossi, dalam bahasa Perancis yang fasih. Parmigiano Reggiano juga mempunyai tempoh pemeraman yang panjang, jadi pengurusan suhu dan kelembapan sangat penting. Kami menunjukkan sistem peti sejuk tempoyak kami dengan terperinci. Mamma mia, ia boleh dikawal dengan begitu jitu. Para pengusaha Itali itu juga sangat terkejut. Parmigiano diperam selama 24 hingga 36 bulan. Jika suhu tersilap sedikit di pertengahan jalan, kualitinya akan merosot. Dengan sistem ini, masalah itu tidak akan timbul. Selepas merasai keju kami, reaksi mereka sangat jelas. Kami ingin membawanya ke Itali. Pada awal tahun 2025, saya mendengar berita bahawa peti sejuk tempoyak telah dipasang di wilayah Emilia-Romagna di utara Itali. Seterusnya, panggilan datang dari Sepanyol. Pengeluar jamun Iberico menunjukkan minat.
Jamuan Iberico adalah ham premium terbaik Sepanyol. Ia juga merupakan makanan yang mementingkan proses penapaian dan pemeraman. Suhu dan kelembapan juga sangat penting untuk ham. Terutamanya jika kelembapan tersilap sedikit, kulat yang salah akan tumbuh. Pengeluar dari Sepanyol juga datang untuk menanda aras kami. Incredible! Ini benar-benar satu revolusi. Reaksi mereka juga sangat positif. Tetapi yang paling mengejutkan ialah panggilan dari Jerman. Pembuat bir Jerman menunjukkan minat, kata Encik Ahmad dengan hairan. Bir juga melalui proses penapaian, kan? Kawalan suhu sangat penting. Dan mereka ingin menggunakan teknologi peti sejuk tempoyak untuk pemeraman bir. Delegasi dari sebuah kilang bir terkenal di Jerman datang melawat. Guten Tag. Kami dari Persatuan Weissbier Jerman. Mereka sedang mengkaji cara untuk menggunakan teknologi peti sejuk tempoyak dalam proses penapaian dan pemeraman bir. Suhu di mana yeast bir aktif sangat penting. Jika tersilap sedikit, rasanya akan berubah sama sekali. Dengan peti sejuk tempoyak, masalah itu tidak akan timbul. Sehingga separuh pertama tahun 2025, beberapa negara Eropah telah mula menggunakan peti sejuk tempoyak. Sekarang seluruh Eropah benar-benar mengiktiraf teknologi Malaysia, kata saya dengan bangga. Encik Ahmad juga menjadi semakin sibuk. Ekspor peti sejuk tempoyak ke seluruh Eropah meningkat dengan mendadak. Ibu pejabat di Malaysia pun terkejut. Mereka kata akan membangunkan model khas untuk Eropah. Yang lebih menarik ialah pertukaran budaya juga menjadi lebih aktif. Pengusaha keju Itali akan ke Malaysia untuk belajar membuat tempoyak. Pengusaha ham Sepanyol juga sangat berminat dengan teknologi penapaian Malaysia. Melalui peti sejuk tempoyak, bukan sahaja penyebaran teknologi berlaku, tetapi juga pertukaran budaya, perkara yang tidak pernah saya bayangkan sedang berlaku. Melihat peti sejuk tempoyak tersebar ke seluruh Eropah, saya merasakan perubahan besar dalam hubungan saya dengan ayah. Pada suatu petang, ayah memanggil saya dan berkata sesuatu yang sangat tidak dijangka. Clementine, ayah sangat berterima kasih dan minta maaf pada kau. Kenapa tiba-tiba cakap macam ni? Kalau bukan kerana kau, keluarga kita pasti sudah musnah dan kita akan terlepas peluang yang luar biasa ini. Suara ayah penuh dengan keikhlasan. Masa kau mula-mula cakap pasal peti sejuk tempoyak, ayah fikir fikiran kau dah jadi pelik sebab kerja di Paris. Ayah. Tapi bila ayah fikir balik, kaulah yang paling bijak. Kau melihat dunia dengan lebih luas. Ayah pula terperangkap dalam dunia kecil bergandi dan hanya berdegil. Kau sudah pun mempunyai pandangan global. Dan yang paling penting, kaulah pemimpin sebenar keluarga kita. Ayah, janganlah cakap macam tu. Tidak. Ini benar. Sekarang ayah mahu kau yang menerajui perniagaan ini. Ini adalah cadangan yang tidak pernah saya jangkakan, tapi ayah masih boleh buat banyak kerja lagi. Sudah tentu ayah akan bantu, tapi sekarang adalah era baru. Kau yang patut memimpin. Malam itu, saya banyak berfikir, adakah saya benar-benar bersedia untuk menerajui perniagaan keluarga? Keesokan harinya, saya berbincang dengan Bastien. Kalau itu yang kau nak buat, aku akan sokong. Tapi tanggungjawabnya terlalu besar. Lihat apa yang kau dah buat selama ni. Kau dah buktikan kemampuan kau. Ibu mentua saya, Madeline, juga kini menunjukkan sikap yang sama sekali berbeza. Clementine, dulu ibu banyak menentang, kan? Maafkan ibu. Tak apa, ibu. Kau telah membawa perubahan besar kepada keluarga kita. Ibu sangat bangga dengan kau sekarang. Seminggu kemudian, saya membuat keputusan. Ayah, saya akan cuba. Betul ke? Ya. Tapi ayah kena terus bersama saya. Saya tak boleh buat seorang diri. Sudah tentu. Maka, bermulalah era baru bagi keluarga Marcel. Saya menjadi ketua pegawai eksekutif dan ayah menjadi pengerusi kehormat merangkap penasihat teknikal. Projek pertama kami ialah membangunkan barisan keju baru dengan menggunakan teknologi peti sejuk tempoyak. Kami mencipta jenama baru dengan konsep pertembungan tradisi dan inovasi. Kami menamakannya Siri Inovasi Marcel Innovation Series. Dalam sebulan selepas pelancaran, jualan meningkat 2 kali ganda. Yang lebih penting ialah perubahan di kalangan pekerja. Sekarang seronok bekerja.
Kami dapat terus mencuba cabaran baru. Kepuasan kerja pekerja muda meningkat dengan ketara. Sejak Puan Clementine ambil alih, suasana syarikat berubah sepenuhnya, kata Luke. Tetapi yang paling menggembirakan ialah perubahan pada ayah saya. Sekarang baru nampak dia betul-betul gembira, kata Bastian. Ayah tidak lagi merasa terbeban untuk memikul semua tanggungjawab seorang diri dan dapat menumpukan perhatian sepenuhnya pada kepakarannya, iaitu teknik pembuatan keju. Inilah perniagaan keluarga yang sebenar. Saya sedar, apabila generasi berganti, peranan juga berubah secara semula jadi, dan itulah perkembangan yang sihat. 6 bulan selepas saya menjadi CEO, Encik Ahmad membawa berita yang sangat menarik. Puan Clementine, peti sejuk tempoyak generasi akan datang dah keluar di Malaysia. Generasi akan datang? Model yang dilengkapi dengan AI, kecerdasan buatan. AI dalam peti sejuk tempoyak? Encik Ahmad menerangkan dengan terperinci, ia boleh mengecam jenis keju dan peringkat pemeraman, lalu melaraskan keadaan optimum secara automatik. Dan dengan menganalisis data raya, ia boleh meramalkan bila keju akan masak dengan paling sedap. Ini adalah teknologi yang benar-benar inovatif. Contohnya, jika kita masukkan Roquefort, ia akan menganalisis keadaannya melalui kamera dan memberitahu dengan tepat berapa hari lagi ia akan mencapai keadaan optimum. Kamera? Ya. Di dalamnya ada kamera berprestasi tinggi yang memantau keadaan permukaan keju dalam masa nyata. Saya sangat terkejut bahawa teknologi seperti ini wujud. Teknologi Malaysia memang hebat. Tetapi yang lebih menakjubkan ialah, semakin banyak data terkumpul, semakin tepat ramalannya. Pembelajaran mesin, kata saya. Betul. Ia terus belajar dengan menganalisis data daripada pengguna di seluruh dunia. Saya terus membuat keputusan untuk menggunakannya. Bila boleh pasang? Minggu depan boleh. Seminggu kemudian, peti sejuk tempoyak yang kelihatan futuristik tiba. Rupa luarnya kelihatan serupa, tetapi di dalamnya dilengkapi dengan pelbagai sensor dan kamera. Lihat skrin sentuh ini, juru teknik pemasangan menerangkan. Apabila keju diletakkan di dalam, ia akan mengecam secara automatik dan memberitahu jenis serta keadaannya sekarang. Apabila kami benar-benar meletakkan Camembert di dalamnya, skrin memaparkan keju Camembert, peringkat pemeraman, 1 minggu. Baki 2 minggu untuk pemeraman optimum. Ini memang hebat, ayah juga kagum. Yang lebih menakjubkan ialah ketepatan ramalannya. Pada tarikh yang diramalkan oleh AI, keju itu benar-benar masak dengan sempurna. Hampir tiada sisihan, kata saya. Ini hasil pembelajaran daripada ratusan ribu data di Malaysia. Selepas sebulan menggunakannya, kecekapan pengeluaran kami meningkat dengan ketara. Sekarang tak perlu pening kepala fikir bila nak keluarkan keju, kata para pekerja dengan gembira. Tetapi yang terbaik ialah konsistensi kualiti. Kerana AI memberitahu masa yang optimum dengan tepat, semua keju dapat dihantar dalam keadaan yang sempurna. Kadar pembaziran hampir 0%, lapor Luke. Dan kepuasan pelanggan juga meningkat dengan ketara. Yang lebih menarik ialah potensi baru yang muncul. AI juga mencadangkan resipi keju baru. Betul ke? Ia menganalisis data sedia ada untuk mencari gabungan yang lebih lazat. Keju yang dibuat dengan gabungan suhu dan kelembapan baru yang dicadangkan oleh AI ternyata sangat unik dan lazat. Ini satu revolusi, saya yakin. Tetapi, pada masa yang sama, saya juga bimbang. Adakah kita terlalu bergantung pada teknologi? Ayah menyuarakan kebimbangannya. Bagaimana pula dengan deria dan pengalaman seorang tukang? Ayah, AI hanyalah satu alat. Keputusan akhir masih dibuat oleh manusia. Dan AI pun akhirnya belajar daripada data manusia, kan? Melalui perbincangan seperti ini, kami mencari keseimbangan antara teknologi dan tradisi. 3 bulan selepas menggunakan peti sejuk tempoyak AI, saya berbual panjang dengan ayah. Clementine, ayah banyak berfikir kebelakangan ni. Fikir tentang apa? Tentang apa sebenarnya maksud tradisi. Ayah berkata sambil memandang bilik simpanan keju. Masa kau mula-mula cakap pasal peti sejuk tempoyak, ayah menentang sebab ayah rasa ia mengkhianati tradisi. Saya faham perasaan ayah masa tu. Tapi bila ayah fikir balik, ayah rasa ayah dah salah faham tentang tradisi. Suara ayah penuh dengan renungan yang mendalam.
Ayah fikir tradisi tu ialah mengikut cara yang sama seperti yang dilakukan oleh datuk dan moyang kita, tapi rupa-rupanya bukan. Betul. Tradisi yang sebenar ialah semangat untuk sentiasa berusaha menghasilkan keju yang lebih baik. Ayah menyambung. Pada zaman datuk kita, mereka pasti menggunakan teknologi yang paling canggih pada masa itu. Pada zaman tiada termometer, mereka memperkenalkan termometer, begitu juga dengan higrometer. Betul juga. Generasi ayah pun sama. Masa peti sejuk elektrik muncul, tukang-tukang lama pasti menentangnya, tapi ayah berani menggunakannya. Ini adalah cerita yang pertama kali saya dengar. Betul ke? Ya. Masa tu pun banyak kritikan, kata kami membuang tradisi, tiada semangat ketukangan. Tapi ayah kata, kalau ia boleh menghasilkan keju yang lebih baik, kita patut lakukannya. Saya tak pernah dengar cerita tu. Sebab kau tak ingat masa tu. Tapi selepas melalui semua ni, ayah faham maknanya. Ayah menunjuk ke arah peti sejuk tempoyak. Ini pun sama. Kita guna peti sejuk tempoyak bukan sebab kita ikut Malaysia, tapi sebab kita nak buat keju yang lebih baik dan itulah tradisi sebenar keluarga kita. Saya sangat bersetuju dengan kata-kata ayah. Kalau begitu, teknologi AI pun sama, kan? Betul. Pengalaman dan deria tukang masih penting. Tapi kalau ada alat yang boleh membantunya menjadi lebih tepat, kita patut gunakannya. Matlamat kita cuma satu, kan? Membuat keju yang lebih lazat, tepat sekali. Malam itu, kami merumuskan falsafah keluarga yang baru. Tradisi keluarga Marcel ialah tidak takut pada perubahan, mempunyai keberanian untuk menerima apa jua teknologi demi keju yang lebih baik. Tetapi, teknologi hanyalah alat, semangat dan pengalaman tukang adalah terasnya. Berdasarkan falsafah ini, kami meneruskan usaha yang lebih berani. Apa kata kita pergi kursus teknologi penapaian di Malaysia? Saya mencadangkan. Di Malaysia? Ya. Saya dengar selain tempoyak, ada banyak lagi makanan peram lain, macam belacan, tapai dan sebagainya. Mata ayah bersinar dengan rasa ingin tahu, adakah kita boleh belajar sesuatu daripadanya? Penapaian pada asasnya mempunyai prinsip yang sama. Jika kita belajar kearifan budaya lain, kita boleh gunakannya untuk keju kita juga. Idea yang bagus. Mari kita buat. Maka, kami mula merancang program latihan penapaian di Malaysia. Kita minta tolong Encik Ahmad. Nak, baik juga. Dia pasti yang paling tahu. Encik Ahmad sangat gembira. Di Malaysia pun, mereka pasti akan sangat mengalu-alukan kedatangan pengusaha keju Perancis untuk belajar teknologi penapaian. Saya akan cuba wujudkan program pertukaran dengan tukang-tukang di Malaysia. Semasa merancang semua ini, saya berasa sangat teruja. Saya rasa kami boleh menemui potensi baru melalui pertukaran budaya dan teknologi. Sekarang kita dah betul-betul berfikiran global, kata Bastien. Walaupun kita pengusaha keju Perancis, kita dah ada fikiran terbuka untuk menerima kearifan dunia. Memang benar. Melalui peti sejuk tempoyak, kami bukan sahaja belajar tentang teknologi tetapi juga memperoleh cara pemikiran yang baru. Semuanya berjalan lancar sehinggalah pada suatu hari di bulan Mac 2025, satu krisis tiba-tiba melanda. Pada pukul 5 pagi, saya terjaga akibat deringan telefon yang cemas. Puan, ada masalah besar. Suara Luke kedengaran cemas. Ada apa? Sistem AI, peti sejuk tempoyak semuanya terpadam. Apa? Saya bergegas ke bengkel. Memang benar, sistem AI semua peti sejuk tempoyak tidak berfungsi. Sejak bila jadi macam ni? Sekitar pukul 3 pagi, tiba-tiba semua skrin terpadam. Kawalan suhu macam mana? Fungsi penyejukan asas masih berjalan, tapi kawalan jitu tak berfungsi. Ini adalah situasi yang sangat serius. Ratusan kilogram keju boleh rosak tanpa kawalan suhu dan kelembapan yang tepat. Hubungi Encik Ahmad. Encik Ahmad juga kelihatan cemas. Saya sudah periksa dengan ibu pejabat di Malaysia. Katanya ada masalah dengan pelayan global. Berapa lama akan pulih? Katanya mungkin ambil masa sekurang-kurangnya 24 jam. 24 jam, keju-keju kami benar-benar dalam bahaya. Apa patut kita buat? Ketika itu, ayah berkata,
Mari kita cuba laraskan suhu secara manual. Secara manual? Ya. Mari kita ingat balik apa yang kita buat sebelum ada AI. Saya, ayah dan semua pekerja mula memeriksa keju-keju itu. Roquefort ni kena sejukkan sikit lagi. Camembert ni kena tingkatkan kelembapan. Pengalaman 50 tahun ayah benar-benar terselah. Ayah, hebatnya. Pengalaman ni untuk masa-masa macam inilah. Tetapi tenaganya seorang ada hadnya. Masa tidak cukup untuk memeriksa ratusan kilogram keju satu persatu. Tetapi, bantuan yang tidak dijangka tiba, kami datang untuk bantu. Mark dan pengusaha keju lain telah datang. Bagaimana tuan tahu? Kami dengar berita dan terus datang. Sebagai pengguna peti sejuk tempoyak yang sama, ini bukan masalah orang lain. Saya sangat terharu. Walaupun mereka pesaing, mereka datang untuk membantu. Kita bahagikan kawasan dan periksa secara bergilir. Kita tukar shift setiap 4 jam. Maka, bermulalah perpaduan di kalangan pengusaha keju Perancis. 12 jam kemudian panggilan datang dari ibu pejabat di Malaysia. Kami dah siapkan tampalan kecemasan, boleh kemas kini dari jauh. Betul ke? Ya. Tapi nampaknya jurutera dari Malaysia kena datang sendiri untuk buat pemeriksaan. Bila boleh sampai? Dijangka berlepas dengan penerbangan esok dan tiba lusa. Sementara menunggu jurutera dari Malaysia tiba, kami terus menguruskan secara manual. 2 hari kemudian, jurutera dari Malaysia, Encik Badrul, tiba. Saya minta maaf banyak-banyak. Berlaku masalah yang tidak dijangka semasa proses naik taraf pelayan. Tak apa, perkara macam ni boleh berlaku. Encik Badrul benar-benar seorang pakar. Dalam beberapa jam sahaja, beliau telah memulihkan semua sistem. Masalah seperti ini tidak akan berlaku lagi. Kami juga telah memasang sistem sandaran tambahan. Yang lebih menakjubkan ialah apa yang berlaku selepas itu. Sempena kejadian ini, kami akan gantikan dengan sistem yang lebih dinaik taraf, secara percuma. Secara percuma? Ya. Sebagai pampasan atas kesulitan yang puan alami. Saya sangat tersentuh dengan tindakan yang pantas dan penuh tanggungjawab ini. Semangat perkhidmatan pelanggan syarikat Malaysia memang hebat. Krisis ini sebaliknya menjadi peluang yang lebih besar. Sistem baru itu jauh lebih stabil dan mempunyai lebih banyak fungsi berbanding sebelumnya. Dan yang paling penting, melalui krisis ini, ikatan di kalangan pengusaha keju Perancis menjadi lebih kuat. Sebulan selepas mengatasi krisis itu, saya mendapat satu kesedaran yang sangat mendalam. Clementine, apa yang kau rasa selepas melalui semua ni? Ayah bertanya. Saya dah tahu apa hadiah yang diberikan oleh peti sejuk tempoyak kepada kita. Apa dia? Bukan teknologi, tetapi keberanian. Ayah tersenyum. Keberanian? Ya. Keberanian untuk menerima perubahan, keberanian untuk mencuba sesuatu yang baru, dan keberanian untuk tidak takut gagal. Semasa kami mula-mula menggunakan peti sejuk tempoyak, kami hanya mahu menyelesaikan masalah teknikal. Kami fikir alangkah baiknya jika kawalan suhu dan kelembapan menjadi lebih tepat. Tetapi bila saya imbas kembali, perubahan yang berlaku jauh lebih besar, kami benar-benar mula berfikir secara antarabangsa. Kami mula memahami budaya Malaysia dan mula berminat dengan teknologi penapaian negara lain. Dan yang paling penting, kami memperoleh fikiran terbuka untuk menerima perkara yang baik tanpa prejudis. Dan rasa hormat terhadap Malaysia juga timbul. Pada mulanya, saya tidak tahu apa itu tempoyak, tetapi sekarang saya faham betapa mendalam dan saintifiknya budaya penapaian Malaysia. Saya sedar bahawa buatan Malaysia bukan sekadar label negara asal, tetapi simbol kualiti dan inovasi. Semasa Encik Ahmad pertama kali memperkenalkan peti sejuk tempoyak, saya ragu-ragu, tetapi sekarang saya mempunyai kepercayaan penuh terhadap teknologi Malaysia. Dan yang paling penting, saya berkata sambil memandang ayah, ialah hubungan keluarga kita telah diperbaharui sepenuhnya. Ayah tidak lagi merasa terbeban untuk membuat semua keputusan seorang diri. Ayah mengiktiraf saya sebagai rakan kongsi sebenar dan merancang masa depan bersama-sama. Clementine, ayah pun sama. Terima kasih kepada kau, ayah pun ada impian baru. Impian baru? Ayah nak pergi ke Malaysia untuk belajar teknologi penapaian. Dan ayah nak berhubung dengan tukang-tukang di sana.
Ini adalah perubahan yang tidak pernah saya bayangkan. Dan suatu hari nanti, ayah nak ekspor keju kita ke Malaysia juga. Betul ke? Ya. Ayah nak orang Malaysia juga dapat merasai keju Perancis yang dibuat dengan peti sejuk tempoyak. Semasa berbual seperti ini, saya sedar. Peti sejuk tempoyak bukan sekadar peralatan rumah, tetapi ia telah menjadi jambatan budaya. Ia adalah perantara yang luar biasa yang menghubungkan Perancis dan Malaysia, tradisi dan inovasi, ayah dan anak perempuan. Terima kasih banyak-banyak. Kepada siapa? Kepada peti sejuk tempoyak, kepada Encik Ahmad dan kepada semua yang telah memungkinkan perubahan ini. Malam itu, saya berasa sangat bahagia. Bukan sekadar kerana perniagaan berjalan lancar, tetapi kerana saya merasakan kami telah mencapai pertumbuhan yang benar-benar bermakna. Siapa sangka perubahan yang bermula dengan sebuah peti sejuk tempoyak akan membawa makna yang begitu besar. Setakat ini, bagaimana dengan kisah luar biasa keluarga pengusaha keju Perancis, Clementine Marcel? Sebuah peti sejuk tempoyak bukan sahaja menyelamatkan perniagaan keluarga 3 generasi, malah mengubah seluruh industri keju Perancis dan seterusnya membawa inovasi kepada industri makanan peram di seluruh Eropah. Satu kisah yang seakan-akan keajaiban. Tetapi pengajaran sebenar terletak di tempat lain. Apabila kita membuang prejudis dan menerima perkara baru dengan fikiran terbuka, betapa besarnya perubahan yang mungkin berlaku. Dan di hadapan teknologi yang baik, sempadan dan budaya bukanlah penghalang. Agar lebih ramai orang tahu tentang kehebatan teknologi Malaysia yang tersebar ke seluruh dunia, sila kongsikan video ini. Marilah kita bersama-sama memberitahu dunia tentang nilai sebenar buatan Malaysia. Sila langgan, suka dan aktifkan pemberitahuan. Kami akan kembali dengan kisah yang lebih menyentuh pada masa akan datang. Sekian dari kami di Malaysia Hebat. Terima kasih.